Mak request makan nasi kerabu lagi. So kalau dekat area rumah ini, I nak bawa dekat sini je lah nasi kerabu Keramat. Tapi bukan dekat Keramat, dekat Setapak je. Orang keluar berdua je. Dia cakap tengah tidur, so tinggalkan dia dengan aju dia. Kacau dulu mak, kacau. Mak dah kacau ke? Ada timun ke cakap mak? Ini kamu. Oh, kalau saya apa yang dia letak? Tak ada tak boleh. Letak. Sudah. Tak nak tahu cili ke? Tak nampak pun. Pedas. Tak nampak cili tapi dia pedas. Okey ke mak? Kali kedua nak nasi kerabu dah pening. Kita nak cari kat mana nasi kerabu. Selesai makan, kita tahu untuk Arif and Deja. Banyak pula mak memborong macam-macam ada dekat sini. Ya Allah, selamat memborong Cik Domik. Ketai dia borong. Sudah datang ke sini lagi. Makan Di sini bukan sahaja ada nasi kerabu, ada macam-macam makanan Kelantan dan jajan-jajan.